Doakanlah para penyumbang kita yang menderma kepada Muslim Malaysia supaya dilimpahkan rezeki, supaya diberi kesihatan yang baik, supaya terdetik hati dia untuk sentiasa memberi sumbangan. Bila dia orang beri sumbangan sokmo dengan doa-doa makcik-makcik ayah-ayah, jadi sentiasa ada kotak infak ni. Jadi tahun ni kita masuk, tahun depan insya-Allah kita masuk pula. Saya selaku pengurusi Tok Motong dan Lalut Dalam mengucapkan ribuan terima kasih kepada Muslim Malaysia yang sudi datang ke kawasan kami untuk menyampaikan sumbangan daripada Muslim Malaysia. Syukur Alhamdulillah. Kali ini saya dapat bantuan. Syukur Alhamdulillah.